Assalamualaikum, selamat pagi. Mulakan hari anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ini kita bersama lagi dengan sebuah jentera daripada Yamaha, iaitu Yamaha Y15ZR. Yang semalamnya video V2, ini V1. Cuma kali ni kita buat spek kecil-kecil je. Okay, motor ni spek 57. Tapi dia ada toyol lain lagi kat dalam. Iaitu 57 jack 1.5mm. Jadi motor ni diubah suai, enjin dia diubah suai oleh OK Garage yang terletak di Kampung Melayu Subang. Jadi dia bukan saja buat motor kecil, tapi dia ada juga repair untuk motor-motor big bike lah. Jadi motor ni saya sebelum ni pernah juga terima sebuah motor yang dibuat spek 57 tapi jack juga. Tapi kebanyakannya tidak menjadi. Secara jujur saya cakap, tapi kebanyakannya tidak menjadi. Kadang-kadang sama ada dia jam atas dyno ataupun jam on the road. Tapi majoritinya jam atas dyno lah. Tapi saya cuba tengok, selalunya hasil tangan daripada OK Garage setakat ni tak ada isu apa-apa. So kita tengok motor ni 57 jack 1.5 isu radio. Surelio. Lepas tu exhaust dia Uma back pressure. Dia nak buat pum-pam juga, buat mod. Kita cuba tengok macam mana. Jadi tengok progress motor ni. Nak tahu progress dia, follow saya. Tengok video daripada awal sampai habis. Jadi stay tune guys.
mission pass. So berjaya untuk kita tune motor ni, untuk spek ni berjaya. Dia terus dengan cemerlang. Jadi satu, disebabkan oleh exhaust dia back pressure, dia agak berat sikit ke bawah. Jadi kita terus pergi kepada horsepower. Terhasil sebanyak 24.08 horsepower, top 12.47 foot-pound. Tengok peak power dia 11.55 guys. 11.55. Kiranya peak power dia tu dah dekat 12 tadi. Tarik ketuk kat off, tukar lagi. Gear 3 lah. Gear 3 ke atas korang boleh pump tu sampai ke off. Pump tu tukar lagi. Sampai lagi 5. Tapi janganlah amal. Janganlah amalkan. Kalau korang amalkan, nanti apa enjin pun takkan tahan. Jadi seperti kita cerita, mood ni mood 1 normal. Saya dah belanja kat anda tadi time dyno. Kita setting dia punya lotup je. Tapi itulah, exhaust back pressure kita tak boleh nak buat apa lah. Nak buat macam exhaust tu pressure ke apa ke, tak boleh sebab dia back push. Jadi apa-apa pun motor kalau ikutkan kita boleh lanjut lebih pada RPM 12, silap sampai RPM 13 boleh. Cuma motor ni jack road. Motor jack kalau boleh janganlah buka RPM tinggi kan. Problem is sebab dia exhaust back push, kita nak bagi counter dengan exhaust counter sprocket besar pun boleh. Tetapi motor akan jadi overrev pula. Di bawah dah ringan, atas lagi overrev. Sebab korang tengok dia punya peak power dia dekat 12. Itu yang bahaya dia. Jadi owner, bertabahlah dikau untuk melayan exhaust back push. Tapi apa pun terbaik OK Garage. Jadi kalau anda nak hantar motor, anda berada di sekitar Subang, Kampung Melayu Subang dan sewaktu dengannya, bolehlah hantar ke OK Garage. Nombor beliau ada di description box di bawah. Jadi korang boleh roja-roja kalau korang nak datang. Jadi nombor DeFi dan Lab pun ada di description box di bawah juga. Terima kasih kerana sudi menonton daripada awal sehingga akhir video. Terima kasih juga kepada semua yang masih support Hanif Comeback dan juga DeFi dan Lab. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Hanif Comeback. Dan kita berjumpa lagi di lain hari. Jangan laju-laju, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Assalamualaikum.